171 warga asing ditahan. Pada 7 Januari 2026, JIM telah menggempur beberapa premis di sekitar Semenyih dan sebuah tapak pembinaan di Sungai Long Kajang. Okey, so dalam operasi ini seramai 171 warga asing pelbagai warga negara telah ditahan atas kesalahan immigration. Okey, jadi pada 7 Januari operasi ini dimulakan di 4 premis di sekitar Semenyih yang mana ada parti lah dekat sana, dan seterusnya selepas itu operasi ini dilanjutkan di sebuah tapak pembinaan di Sungai Long Kajang. Okey, jadi dalam operasi ini beberapa agensi turut terlibat bersama seperti yang lead to immigration turut disertai oleh SSM, JPN dan Jabatan Tenaga Kerja JTK. Okey, so dalam operasi ini semua individu yang diperiksa adalah seramai 216 orang individu diperiksa. So daripada 216 orang ni 189 adalah warga negara asing, manakala baki 27 adalah warga negara Malaysia. Okey, jadi daripada 189 warga negara asing yang diperiksa, seramai 171 warga asing telah pun ditahan kerana ada kesalahan immigration semasa tangkapan dibuat. Antaranya kesalahan immigration adalah tinggal lebih masa, salah guna pas dan gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri. Okey, itu kesalahan-kesalahan yang asas lah. Biasanya warga asing akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Okey, antara warga negara asing yang ditahan daripada negara mana daripada Bangladesh, Myanmar, India, Nepal dan Indonesia. Okey, itu antara warga negara yang ditahan dalam operasi ini, dan mereka ni berusia antara 29 hingga 50 tahun. Okey, jadi selain kesalahan immigration yang mereka lakukan ni, terdapat agensi lain juga telah mengeluarkan 3 kompaun yang bernilai RM15,000 dan 1 saman sebanyak 500 atas kesalahan agensi berkenaan lah. Okey, agensi kalau operasi bersepadu ni, kalau ada agensi lain terlibat, mereka juga akan melakukan pemeriksaan ataupun tindakan mengikut perundangan ataupun undang-undang yang di bawah bidang kuasa mereka. Okey, selain itu 5 saman kepada saksi telah pun dikeluarkan kepada 5 warga negara Malaysia untuk membantu siasatan di pejabat immigration. Okey, so 5 orang ni akan dipanggil, dan bukan dipanggil, kena pergi ke bahagian siasatan untuk diambil keterangan berkaitan operasi inilah. Dan kesemua warga asing ini telah pun ditahan dan ditempatkan di depot immigration Semenyih untuk tindakan lanjut. So kepada warga asing yang tinggal di luar, yang tak ada permit, yang overstay ataupun yang salah guna pas ni, okey, kamu masih ada peluang untuk serah diri dan balik ke negara asal dengan selamat. Okey, serah diri dan bayar kompaun melalui program repatriasi migran 2.0 yang akan tamat bulan 4 ini dan balik ke negara anda. Okey, kepada anda yang dah menonton, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, follow saya dan kongsikan link video ni kepada kawan-kawan anda, dan jangan lupa untuk sentiasa follow channel saya ini. Terima kasih dan jumpa lagi.